Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna asbahna nusyiduk wa nushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memanjangkan usia kita di dalam iman dan Islam, menambahkan amalan kita, merapatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita insan yang setiap hari menjadi manusia yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan setinggi-tinggi syukur kita persembahkan kepada Allah atas nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk hadir dalam majlis yang sangat mulia, dalam sebuah majlis yang duduknya kita di tempat ini memberikan pahala yang berlimpah, memberikan keuntungan dan insya Allah ganjaran yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dan juga diberikan kebahagiaan insya Allah selama kita hidup di dunia ini. Majlis ilmu adalah majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita duduk di dalam majlis ilmu adalah dikira sebagai ibadah. Duduknya kita di tempat ini, satu saat kita berlalu di tempat ini, bahkan berjam-jam kita duduk di tempat ini, bermula daripada pukul 9.30 pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang sangat mulia yaitu masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Bermula kita keluar pagi-pagi telah sampai awal 9.30, lalu kemudian kita akan kembali balik ke rumah kita nanti pada pukul 12. Kira-kira lebih daripada 2 jam kita duduk di dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Nah, 2 jam kita duduk di majlis ilmu adalah dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan majlis ilmu lebih baik daripada melakukan ibadah sunat. Jadi berbanding kita melakukan solat, misalkan solat duha dan lain sebagainya, dengan kita duduk sekarang ni mendengar ceramah agama, mendengar ilmu, mendengar hadis-hadis Nabi disampaikan, ayat-ayat Quran dijelaskan kepada kita, pahala yang kita dapatkan lebih banyak daripada melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Nah, justru tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tengah berada dalam sebuah ibadah yang sangat penting dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakin tuan-tuan puan-puan sekalian telah banyak mendengarkan atau menghadiri majlis-majlis ilmu. Saya yakin orang-orang atau kakak-kakak ni, abang-abang, nampak saya panggil kakak sama abang sebab nampak masih muda semua kan tuan-tuan. Masih apalagi sehat alhamdulillah. Nah, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah banyak mendengar majlis ilmu, sama ada online ataupun offline, betul tak tuan-tuan? Sama ada live di
masjid-masjid, daripada ustaz-ustaz yang kita jumpa sendiri, ataupun menerusi televisi, ataupun menerusi radio, bahkan YouTube dan lain sebagainya. Nah, perbincangan saya pada hari ini adalah, tuan-tuan, macam mana kita nak tahu bahawa ilmu yang kita dengarkan itu, ilmu yang kita dapatkan tersebut, banyak dah kita dah dengar ceramah agama tu, kita dah dengar daripada pelbagai ustaz lah dan ustazah. Kita sudah hadir dari pelbagai majlis-majlis ilmu. Kalau kita nak kira sepanjang tahun, kita boleh nampak mungkin saya hadir ustaz sepanjang tahun ni tak kurang daripada 100 majlis ilmu dan ribuan ceramah agama misalkan kan. Daripada puluhan ustaz dan ustazah, sama ada ustaz tu terkenal ke tak terkenal, sama ada ustaz tu punya dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dah terlalu banyaklah ustaz. Nah, soalannya adalah, tuan-tuan, kita nak tahu sama ada ilmu yang kita dapatkan tu bermanfaat atau tak bermanfaat, betul tak? Sebab ceramah agama atau ilmu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah berapa banyak yang kita dengar, akan tapi berapa banyak yang kita dapat sebenarnya. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan daripada ilmu yang tak bermanfaat. Salah satu doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maknanya ilmu banyak, tapi yang bermanfaat sikit. Ceramah agama banyak, akan tapi yang berkesan sikit. Nah, perbincangan saya sekarang ni, tuan-tuan, adalah macam mana kita nak tahu bahawa ilmu yang kita sudah dengar tu, ceramah agama yang kita sudah dapatkan tu, nasihat-nasihat yang kita sudah dengar tersebut, sama ada bermanfaat untuk kita atau tidak bermanfaat untuk kita. Ini tajuk saya pada hari ini, dalam masa 1 jam saja, iaitu dari pukul nanti dalam 1 jam ni kita akan berbincang, nak menguji atau nak memastikan sama ada ilmu tersebut bermanfaat kepada kita atau tidak bermanfaat. Suka saya ingatkan, tuan-tuan dan puan sekalian, ucapan Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Beliau memberi nasihat kepada anak beliau, anak para ulama, tuan-tuan, bukan setakat anak kandung saja, akan tapi juga adalah murid-murid. Beliau panggil murid-murid sebagai anak. Kata Imam Al-Ghazali kepada murid-murid beliau, mudah-mudahan kita pun boleh ambil manfaat daripada guru kita, iaitu Imam Al-Ghazali ini. Kata Imam Al-Ghazali, "I'lam, ketahuilah wahai anakku, sebuah ilmu yang tidak dapat menjauhkan daripada maksiat di dunia, maka dia tidak akan menyelamatkan engkau daripada api neraka nanti di akhirat." Masya Allah, tuan-tuan. Setiap ilmu yang kita dapatkan di dunia, kalau dia tidak membuat kita jauh daripada maksiat di dunia, dia tidak akan menyelamatkan kita daripada api neraka nanti di akhirat. Apa maknanya? Walaupun banyak sangat ilmu kita, walaupun tinggi title kita dalam agama, dalam ilmu, walaupun banyak buku yang kita baca, walaupun banyak ceramah yang kita baca, kalau dia tidak menjauhkan kita daripada maksiat, tak ada guna nanti di akhirat. Sebab, tuan-tuan, di akhirat cuma ada 2 tempat saja. Sama ada kita akan masuk syurga ataupun masuk ke neraka. Siapa yang ilmu dia tidak menyelamatkan dia daripada neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Walaupun banyak ilmu, berapa ramai orang yang tinggi ilmu mereka, tuan-tuan, profesor ke dalam bidang-bidang tertentu, tetap dia melakukan maksiat, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ada juga orang yang punya ilmu sikit, tapi dia guna ilmu tersebut bermanfaat untuk dia, akhirnya menyelamatkan dia daripada neraka, memasukkan dia ke dalam syurga. Tuan-tuan, kalau boleh saya buat analogi, saya buat perumpamaan.
ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat ni macam mana? Saya buat perumpamaan dengan sebuah cerita. Sebenarnya bukan saya yang buat cerita ni, iaitu Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi buat cerita macam ni. Pada satu ketika, kata Syekh Abdul Hasan, ada sekumpulan mahasiswa, tuan-tuan. Mahasiswa daripada universiti, dia ditugaskan oleh universiti untuk mengajar orang-orang kampung di dalam pedalaman sana, di luar bandar sana. Tempat yang dia datangi, tuan-tuan, sangat jauh dan mesti melalui sebuah sungai yang sangat lebar dan dalam. Jadi kumpulan mahasiswa ini sampai ke tempat tersebut, tengok ada sungai yang lebar dan dalam ni. Mereka pun cari orang yang membawa mereka untuk menyeberangi sungai ini. Kebetulan ada pak cik yang sudah tua, tuan-tuan, tengah bawa sampan. Dia pun panggil, mereka pun panggil pak cik itu, "Pak cik, tolong bawa kami untuk menyeberangi sungai ini. Nanti kami bayarlah berapa harga dia." Kata pak cik itu, "Okey." Mereka pun naik, tuan-tuan, mahasiswa ni naik ke atas sampan tersebut. Satu sampan kecil isi dia dalam 10-20 orang. Nah, di tengah-tengah perjalanan, mahasiswa ni pun sembang-sembang dengan pak cik tersebut. Dia tanya, "Pak cik, saya tanya satu soalan. Pak cik ni pernah belajar di sekolah ke tak?" Pak cik tu cakap, "Apa? Saya ni orang miskin je, tak pernah belajar sekolah." Pak cik rugilah, Pak cik. Dah lama-lama bekerja, lama-lama hidup di dunia, tak pernah pergi sekolah. Rugilah, Pak cik. Kami ni mahasiswa pendidikan tinggi. Pak cik, ada satu lagi mahasiswa tanya, "Pak cik pernah belajar bahasa Inggeris tak?" Dia cakap, "Tak pernah belajar bahasa Inggeris." Kata pemuda tu apa? "Pak cik rugi, Pak cik. Lama-lama hidup di dunia tak pandai bahasa Inggeris, rugi." Satu lagi tanya, "Pak cik belajar ilmu kedoktoran tak?" Kata pak cik, "Tak pernah, rugi Pak cik. Hidup lama-lama di dunia tak belajar ilmu kedoktoran." Satu lagi tanya, "Pak cik belajar ilmu psikologi?" Pak cik tu cakap, "Tak pernah psikologi, saya dengar pun tak pernah lah." Okey, dia cakap, "Rugi Pak cik, hidup lama-lama tapi tak belajar ilmu-ilmu yang hebat-hebat ni. Dunia sekarang sudah berkembang lah Pak cik, ilmu banyak lah. Pak cik rugilah, tak pernah belajar ilmu yang hebat ni." Pak cik tu diam saja, tuan-tuan. Apabila di tengah-tengah sungai, tiba-tiba sampan yang mereka naiki tersebut bocor. Air sikit-sikit masuk, sikit-sikit masuk. Sampan tu pun hampir nak tenggelam. Padahal sungai ini luas dan dalam. Kata pak cik tersebut, "Sekarang giliran dia tanya. Saya tanyalah adik-adik satu soalan. Adik-adik boleh berenang ke tak? Boleh pernah belajar berenang ke belum?" Dia cakap apa? Mereka cakap, "Tak pernah Pak cik, rugi adik-adik. Sekarang kita nak tenggelam ni. Siapa yang tak pernah belajar berenang, you akan mati sekarang." Nah, ilmu yang bermanfaat macam gitu juga, tuan-tuan. Nanti kita meninggal dunia, masuk ke dalam alam akhirat, kita punya PhD dalam ilmu kedokteran dah tak penting lagi, betul tak? Kita punya PhD dalam psikologi dah tak penting lagi lah. Dulu awak apa? Saya doktor spesialis. Dah tak penting lagi dah sekarang. Dulu saya seorang pakar analisis politik, geopolitik dunia. Dah tak penting lagi lah. Yang penting sekarang ni apa? You belajar tak dulu perkara-perkara yang menyelamatkan daripada neraka dan memasukkan ke dalam surga. Betul tak, tuan-tuan? Kalau you belajar, selamat sekarang. You tak belajar, maknanya you tak selamat sekarang. Macam tu juga, tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat bukanlah apa yang kita kumpulkan, banyak kita ketahui, akan tapi yang berkesan dalam hati kita dan membuat amalan kita menjadi semakin elok dan semakin cantik. Ini mukadimah lah, tuan-tuan. Baru berapa minit saya mukadimah ni. Nah, soalan kita sekarang ni. Okey Ustaz, kami sudah faham. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan berapa banyak ilmu tu, saya katakan tadi, akan tapi berapa banyak kesan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Betul tak? Nah, sekarang soalannya Ustaz, macam mana saya tahu ilmu yang sudah saya pelajari ni
Saya sudah banyak dengar ceramah agama ni, yang sudah saya ikuti banyak majlis ilmu ini. Saya nak tahu sama ada ilmu tersebut bermanfaat untuk saya ke, atau ilmu tersebut tidak bermanfaat. Nah, tuan-tuan perempuan sekalian, saya ada beberapa tes. Saya ada berapa tes, bukan tes psikologi lah, untuk tes sama ada kita ni faham ke tak faham, IQ kita tinggi atau rendah. Akan tapi ada beberapa tes, soalan-soalan tertentu yang saya ajak tuan-tuan perempuan sekalian untuk muhasabah diri kita. Sekali lagi saya ajak tuan-tuan muhasabah diri kita. Bukan kita nak muhasabah orang lain. Tak, kita nak muhasabah diri kita. Sama ada ilmu yang kita punya ni bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Kita tanya soalan-soalan ni. Ada 3 perkara yang saya nak ajak tuan-tuan. Sebenarnya banyak ni tes-tes tersebut yang saya nak sebutkan, tapi masa terhad. Saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok 3 perkara saja. Ada 3 tanda ilmu bermanfaat pada diri kita. Ada 3 tanda ilmu bermanfaat pada diri kita. Tanda yang pertama, kalau ilmu kita sudah bermanfaat, kalau ilmu yang kita dengar ni selama ni bermanfaat untuk kita, maka pada hari ini tuan-tuan ada satu tanda dia. Yang pertama adalah pandangan Allah lebih penting daripada pandangan manusia. Ini tanda ilmu bermanfaat. Kita dah dengar ratusan ceramah, ribuan ceramah, bahkan hari-hari dengar ceramah. Kita nak tengok sama ada ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita atau tak. Tandanya ada 3 perkara pada hari ini saya nak bagi. Yang pertama adalah, kalau tuan-tuan ilmu tersebut bermanfaat untuk kita, maka tanda ilmunya bermanfaat tersebut adalah pandangan Allah di sisi kita lebih penting daripada pandangan manusia. Ustaz dah banyaklah cakap perkara ni lah tuan-tuan, betul tak? Mindset kita kena berubah sekarang. Kalau ilmu kita bermanfaat, tandanya adalah pandangan Allah lebih penting daripada pandangan manusia. Tuan-tuan, saya tanya, Allah tengok apa daripada kita? Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala tak pandang rupa kita, Allah tak pandang tubuh kita, Allah tak pandang pakaian kita, Allah tak pandang juga rumah dan kereta kita. Tapi Allah pandang apa tuan-tuan? Hati kita. Kalau kita menjaga pandangan manusia lebih dari pandangan Allah, padahal kita dah ceramah banyak sangat kita dengar lah, maknanya ilmu yang kita dengar masih belum bermanfaat. Bukan saya cakap tuan-tuan maknanya tak payah belajar, Ustaz. Belajar, tapi kena tingkatkan belajar kita. Belajar kita mesti efektif tuan-tuan. Jangan fokus kepada banyak, tapi fokus kepada manfaat. Betul tak? Nah, tanda ilmu yang bermanfaat pertama adalah, sekali lagi, pandangan Allah bagi kita lebih daripada pandangan manusia. Justru apa yang Allah pentingkan dan Allah nak tengok daripada kita, kita jaga betul-betul. Tadi Allah memandang hati kita, maknanya kita kena jaga hati kita daripada perkara-perkara yang Allah tak suka. Apa dia? Hasad, dengki, Allah tak suka, hilangkan. Sombong dan angkuh, Allah tak suka, hilangkan. Apalagi suuzon kepada manusia, Allah tak suka, tinggalkan. Apalagi perkara-perkara yang Allah tak suka, kita kena tinggalkan. Kenapa? Allah pandang hati saya, bukan pandang rupa saya. Soalan, orang yang ilmu dia belum bermanfaat, saya tak kata tidak bermanfaat, tapi belum bermanfaat, adalah dia lebih menjaga pandangan manusia berbanding pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan kebanyakan daripada kita tuan-tuan macam tu. Kalau kita nampak jerawat di muka satu saja, macam kiamat dah. Kenapalah ada jerawat di sini? Malulah nanti ada kenduri kahwin ni. Kita nak pergi, terus kita tak boleh, tak sedap makan, tak sedap tidur. Kita nak tengok cermin pun malaslah. Kenapa? Jerawat satu tu.
Apa yang kita lakukan tuan-tuan? Kita pergi ke mana orang yang boleh hilangkan jerawat tersebut, keluar duit banyak pun tak apa, ya kan? Saya pergi ke doktor, tolong doktor hilangkan jerawat ni. Kenapa? Malulah saya doktor. Kata doktor ni kena operation ni, bayar dalam 30,000. Tak apalah, 3,000, 30,000 is easy for me lah. Yang penting muka saya hilang jerawat tu. Kenapa? Malu dipandang manusia. Betul tak? Malu dipandang oleh manusia. Kita keluar duit tak apa semua untuk jaga pandangan manusia. Itu jerawat. Belum lagi keriput sikit tuan-tuan. Ui, keriput ni tu Ustaz, penyakit yang paling ditakuti oleh kaum perempuan adalah keriput Ustaz. Kalau uban memanglah ditakuti, tapi tak nampak sangat. Kita pakai tudung kan. Tudung boleh apa? Uban boleh ditutup Ustaz, kita pakai tudung lah. Tapi keriput ni susah Ustaz. Justru macam mana nak hilangkan benda ni? Kita pun dah tak cukup, tak sedap makan, tak sedap tidur. Fikirkan je macam mana ni. Kenapa malu nanti orang cakap, nanti orang tengok saya. Betul tak? Tapi perkara yang Allah nampak, Allah pandang, kita tak ambil perhatian. Padahal Allah nampak apa dia? Hati kita sombong ke tak sombong? Hati kita hasad ke tak hasad? Itu ada penyakit di dalam hati kita, kita relax saja. Maknanya pandangan manusia lebih penting daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita dapat masih belum bermanfaat untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan perempuan sekalian, di kalangan para ulama salaf kita dahulu, ada di antara mereka yang sengaja beli baju yang mahal bukan untuk dipakai jumpa manusia, tapi dipakai untuk jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya adalah seorang sahabat Nabi bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau ni tuan-tuan pernah membeli satu jubah seharga 100 dinar. 100 dinar mahal ni. Satu jubah seharga 100 dinar untuk beliau pakai dalam solat pada masa-masa yang mustajab. Terutama kalau dia ingat macam malam tu adalah malam Lailatul Qadar misalkan. Pada malam Lailatul Qadar saya nak bangun ibadah dan saya ingin dalam keadaan yang paling sempurna di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dia beli baju mahal-mahal bukan untuk dipakai jumpa manusia, tapi dipakai jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tuan-tuan terbalik juga, jumpa Allah, baju yang kita pakai semalam tidur tu, bau dia pun dah 1001 rasa dan bau tuan-tuan. Tapi kalau jumpa manusia, coba tuan-tuan berani tak pakai baju macam tu, baju kekelawar tu kan, yang kita pakai ketika tidur tu. Kemudian ada tamu datang, you pakai baju yang kita pakai tidur tu, jumpa manusia, berani ke tak berani? Jangan Ustaz, kalau jumpa tamu, jumpa manusia, atau kita pergi ke majlis kahwin pakai baju yang kita pakai untuk tidur tu, awak siuman ke tak siuman ni? Awak sedar ke tak sedar ni? Kita tak ada yang berani, sebab kita jaga pandangan manusia. Tapi pandangan Allah, relax je lah. Pandangan Allah tak penting. Itu sebabnya, itu maknanya tuan-tuan, ilmu yang kita dapatkan masih belum mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pandangan kita masih macam tu, tak beza kita dengan orang di luar sana yang tak belajar agama. Betul tak? Orang yang belajar agama tak jaga pandangan Allah. Orang yang jahil agama tak jaga pandangan Allah. Apa beza mereka? Sepatutnya adalah orang belajar agama jaga pandangan Allah lebih daripada pandangan manusia. Kita beza dengan orang jahil. Kita beza dengan orang yang tak belajar. Kalau belajar ilmu kita masih tidak membezakan kita dengan orang yang tak belajar, kurang manfaat ilmu kita. Macamlah tuan-tuan, ada orang yang tahu bahawa rokok tu berbahaya untuk kesehatan misalkan. Misalnya, ini contoh tak ada kena mengena dengan hidup dan mati tuan-tuan. Misal kita tahu
Kita dah belajar tinggi-tinggi bahawa merokok dapat merusak kesihatan, menyebabkan penyakit paru-paru, menyebabkan kanser di tekak kita, menyebabkan sesak nafas dan banyak penyakit yang lain. Kita sudah tahu dan kita yakin, tapi lepas tu kita merokok juga. Apa beza kita dengan orang yang tak tahu? Orang tak tahu memang dia tak tahulah, betul tak? Tapi kita sudah tahu. Kenapa sikap kita masih sama dengan orang yang tak tahu? Maknanya ilmu yang you punya tak ada manfaat lah. Ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan, adalah membezakan kita dengan orang jahil, betul tak? Ilmu yang bermanfaat adalah membezakan kita dengan orang jahil. Kalau sikap kita macam orang jahil, buat apa ilmu yang kita pelajari itu? Maknanya ilmu tersebut masih belum bermanfaat untuk kita. Ini yang pertama. Siapa yang ilmu dia bermanfaat, maka pandangan Allah lagi penting daripada pandangan manusia. Saya akan jaga pandangan Allah selalu. Saya akan jaga apa pandangan Allah ke hati saya. Justru hati saya ni kalau ada hasad dengki sikit, saya kena buang. Kalau ada sombong dan takabur sikit, saya kena buang. Kenapa? Allah pandang hati saya. Ini yang dijaga dan dibuat juga oleh salaf soleh kita, tuan-tuan. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, khalifah yang sangat mulia. Pada masa beliau, tuan-tuan, umat Islam mampu mengalahkan Parsi dan Rom. Parsi dan Rom pada hari tersebut adalah dua negara super power yang sangat hebat. Tak pernah ada negara boleh kalahkan dua super power ni. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampu menggerakkan bangsa Arab yang jahil, mampu menggerakkan bangsa Arab yang miskin dengan persenjataan yang sangat sederhana, mengalahkan dua super power dunia pada hari itu. Kita boleh bayangkan hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada satu ketika, tuan-tuan, maknanya beliau adalah seorang raja, khalifah yang ditakuti oleh 2/3 atau 1/3 belahan dunia. Sebab kalau boleh kalahkan Parsi, kuasaan mereka sangat luas. Kalahkan Rom, kuasaan mereka sangat luas. Sekarang dua-dua di tangan Sayyidina Umar. 1/3 dunia tunduk kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Pada satu hari, khalifah yang sangat hebat ni, tuan-tuan, nampak tengah membawa satu baldi air. Di atas kepala dia, jalan dari pasar balik ke rumah. Bayangkan kalau ada seorang menteri aja buat macam tu, kita pun hairat kan? Ini khalifah, kekuasaan dia 1/3 dunia di bawah tangan dia, tuan-tuan. Dia tengah bawa baldi air di atas kepala, dari pasar balik ke rumah. Orang ramai cakap, Amirul Mukminin, janganlah buat macam ni, suruh kami lah, suruh kami saja. Tak payahlah tuan buat macam ni, baginda jangan buat macam ni, biar suruh kami. Kenapalah baginda nak buat sendiri, bawa air dari pasar kembali ke rumah ni? Apa kata Sayyidina Umar? Saya sengaja buat macam ni. Kenapa? Sebab semalam datang duta-duta besar daripada seluruh dunia menghadap saya. Mereka datang daripada seluruh dunia, datang menghadap saya. Mereka tunduk dan patuh kepada saya. Apa yang saya ucap, mereka dengar. Apa yang saya suruh, mereka laksanakan. Apa yang saya larang, mereka tinggalkan. Kata Sayyidina Umar, waktu itu masuk perasaan sombong kepada hati saya sikit. Manusia, tuan-tuan kan? Angkuh sikit, ujub sikit. Dia rasa macam, hebatnya aku, seluruh dunia tunduk kepadaku. Kata Sayyidina Umar, penyakit sombong ni masuk ke dalam hati saya bimbang Allah murka kepada saya. Justru saya nak hancurkan perasaan sombong tersebut, sengaja saya buat perkara yang dianggap rendah oleh orang lain. Masya Allah, hebat. Saya pernah nampak juga, tuan-tuan, seorang bergelar Datuk Seri. Ini cerita betul. Bergelar Datuk Seri. Dia seorang CEO besar dalam sebuah company yang sangat hebat. Hari-hari kerja dia apa, tuan-tuan? Sebelum pergi office, dia akan pergi ke masjid. Untuk apa? Bersihkan toilet masjid itu semua. Dia katakan apa? Apabila orang tanya, kenapa Datuk buat macam ni? Dia cakap, saya ni kalau di office orang semua dengar kata saya rasa macam hebat sangat. Saya rasa macam angkuh sangat. Justru saya nak hilangkan penyakit ni. Saya nak tunjukkan kepada hati saya, jangan sombong.
sebenarnya kedudukan sebenar awak tu dalam toilet tu, bersihkan toilet tu. Sebenarnya inilah hakikat awak ni, rendah. Justru jangan ada perasaan macam tu. Wah, tuan-tuan, hebatnya para ulama kita, hebatnya tokoh-tokoh hebat adalah dia selalu muhasabah diri. Apa penyakit mereka dalam hati, mereka segera hilangkan. Apa penyakit-penyakit yang dapat membuat murka Allah Subhanahu wa taala, mereka hilangkan. Kenapa? Allah tak pandang rupa dan apa yang kita pakai, akan tapi Allah memandang apa yang kita pikir dan apa yang kita rasa di dalam hati. Justru luruskan pikiran kita, luruskan hati kita, dan selalu jaga pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang pertama, tuan-tuan. Kalau ilmu yang bermanfaat membuat kita menjaga pandangan Allah lebih daripada pandangan manusia. Yang kedua, tanda bahawa ilmu kita bermanfaat, tuan-tuan. Yang kedua, tanda bahawa ilmu kita bermanfaat, ceramah agama yang kita dengar ini berkesan dalam hati, maka yang kedua tandanya adalah kita beramal secara tersembunyi lebih kita sukai daripada beramal secara di hadapan orang ramai. Jadi kita bersembunyi dengan amalan kita lebih kita sukai daripada kita melaksanakan amalan tersebut di hadapan orang ramai. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala paling suka, tuan-tuan, amalan yang tersembunyi. Amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih berkenaan dengan 7 kalangan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, di bawah naungan Allah apabila tak ada lagi naungan pada hari tersebut. Apa dia? Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, kata Nabi SAW. Adalah seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia sembunyikan sampai tangan kirinya pun tak tahu apa yang dibagi oleh tangan kanannya. Masya Allah. Jadi galakan daripada Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sembunyikan amalan terlalu banyak. Kalau kita beramal, pastikan kita sembunyikan. Sebab dengan sembunyikan amalan, tanda bahawa kita ikhlas harapkan Allah sahaja, bukan pujian manusia. Tak ada istilah riya, tak ada istilah sum'ah. Yang ada adalah saya buat perkara ni untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang nak puji tak peduli, orang nak katakan terima kasih tak penting. Yang penting Allah tengok dan Allah perhatikan apa yang saya buat. Ini tanda bahawa ilmu dia sudah bermanfaat. Kenapa? Sebab semakin kita sembunyikan amalan kita, semakin besar pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan disambut dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak memusyrikkan Allah sedikit pun. Memusyrikkan Allah dengan amal saleh, apa maksudnya, tuan-tuan? Kita beramal hanya untuk Allah sahaja, bukan untuk yang lain-lain. Nah, larangan riya ni, tuan-tuan, larangan menunjuk-nunjuk amalan terlalu banyak. Dalam hadis Nabi pernah dikatakan, antara orang yang paling pertama masuk ke dalam neraka adalah ada 3 orang. Yang pertama, orang yang bersedekah, orang yang punya banyak harta Allah bangkitkan. Lalu kemudian Allah ingatkan kepada dia, dulu aku telah bagi engkau banyak harta, bagi gaji sangat banyak, rumah sangat besar, kendaraan sangat hebat, duit pun berlimpah. Soalan Allah simpel saja, apa yang telah engkau lakukan untuk aku sebagai syukur engkau kepada aku? Ingat aku bagi engkau duit banyak untuk engkau manfaatkan saja ke, untuk engkau enjoy saja? Tak. Aku bagi duit banyak adalah untuk sebagai amanah, untuk aku tengok engkau buat apa untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang tu pun berkata, ya Allah, aku telah gunakan harta tersebut untuk saya sedekahkan setiap hari, setiap malam.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kazabta, engkau dusta. Berani engkau berdusta kepadaku. Kenapa? Tapi betul ya Allah, saya sedekahkan harta tersebut siang dan malam. Kata Allah, engkau melakukan perkara tersebut bukan untuk aku. Aku tanya sekarang, apa yang engkau buat untuk aku? Betul tak? Engkau tak lakukan perkara tersebut untuk aku. Engkau melakukannya agar dipuji oleh orang lain, agar orang kata, bagusnya makcik itu sangat baik hati, agar orang kata bagusnya Pak Haji itu sangat dermawan. Orang telah katakan perkara itu, sekarang tak lagi amalan atau pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, adalah orang yang macam apa? Dia lebih suka amalan tersembunyi daripada amalan yang terbuka depan orang ramai. Ada beberapa perkara yang mesti kita tunjukkan pada orang lain lah. Misalkan solat berjamaah, mestilah kita datang solat berjamaah. Solat Jumat misalkan, kita mesti datang. Sebab kalau kita tak datang, nanti orang malah buruk sangka sama kita. Betul tak? Datang kelas, mestilah datang. Janganlah kita pergi dalam rumah sendiri. Ustaz, amalan saya ni tersembunyi. Saya datang kelas ceramah agama tu dalam bilik je, tak jumpa orang lain. Tak, datang ke dalam majlis ini boleh, tapi amalan-amalan yang lain mesti ada amalan tersembunyi yang kita buat. Ini yang disuruh oleh para ulama kita, tuan-tuan. Antara lain dikatakan oleh sahabat Nabi bernama Zubair ibn al-Awwam. Dia mengatakan, hendaklah kita punya amalan tersembunyi yang tidak diketahui oleh suami kita, tidak diketahui oleh isteri kita. Mesti ada amalan tersembunyi macam ni. Apa saja dia, tuan-tuan? Boleh dalam bentuk sedekah, tadi kita cakap. Sedekah tersembunyi sampai tangan kiri kita pun tak tahu apa yang dibagi tangan kanan kita. Apalagi tahajud tengah malam. Kalau boleh, tak ada yang tahu. Tengah malam kita bangun ketika orang tengah tidur, lalu kita solat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika semua orang tidur. Tak ada yang tahu sama sekali. Esok harinya jangan ceritalah. Kalau dah malam tu tak ada yang tahu, esok pagi kita tulis di Facebook, alhamdulillah semalam aku solat tak ada yang nampak. Aku solat 100 rakaat tak ada yang tahu. Memang tak ada yang nampak, tapi sekarang you bagi tahu, hilanglah semua pahala kita, tuan-tuan. Nah, tanda amalan kita, tanda ilmu kita, tuan-tuan, bermanfaat untuk kita adalah amalan tersembunyi lebih kita suka daripada amalan yang diketahui oleh orang lain. Kita tak suka orang tahu amalan kita. Kita tak suka orang mengetahui apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan perkara ini, tuan-tuan puan sekalian, saya nak cerita berkenaan dengan seorang sahabat, seorang tokoh tabi'in bernama Abdullah ibn Mubarak, sebagai tokoh inspirasi kita lah, tuan-tuan ya. Memberikan kita inspirasi. Abdullah ibn Mubarak ni, tuan-tuan, adalah seorang jutawan yang sangat kaya. Bisnes dia import dan ekspor, sangat kaya. Dan salah satu kebiasaan Abdullah ibn Mubarak adalah dia suka datang ke satu negeri nama dia Tarsus. Setiap bulan mesti datang ke tempat ni. Dia datang daripada rumah dia di Afghanistan. Dia sering datang ke Tarsus. Tarsus sekarang, tuan-tuan, adalah negeri di Syria, berhampiran pantai di Syria sana. Nah, setiap bulan dia ada business trip datang ke negeri ini. Dan setiap kali dia datang ke negeri ini, akan ada seorang laki-laki, budak, anak muda, yang menyambut dia. Istilah kita, tuan-tuan, dia menjadi siapkan accommodation dia lah di tempat tu. Carikan tempat tinggal dia. Kalau dia perlukan kereta, akan dihantar-hantar dia untuk mana-mana dia perlukan. Satu hari dia datang ke negeri tersebut, ke Tarsus. Dia tak jumpa pemuda ni. Dia pun tanya-tanya kepada orang di sana, mana pemuda yang biasa jaga saya di Tarsus ni? Kenapa hari ini saya tak nampak? Orang pun berkata, wahai imam, pemuda tersebut tengah masuk lokap. Kata Abdullah Mubarak, masuk lokap, apa yang dia buat? Dia bukan buat jenayah masuk lokap, tapi dia berhutang, tuan-tuan. Dan karena tak mampu bayar hutang,
Akhirnya dimasukkan dia ke dalam lokap. Orang yang bagi dia hutang ni menuntut dia di mahkamah. Akhirnya mahkamah hukum dia masuk ke dalam lokap sampai dia boleh melunaskan hutang dia. Kata Imam Ibn Mubarak, tolong bagi tahu saya siapa orang yang menghutangkan uang kepada dia tu. Dia bagi tahu nama dia si fulan. Abdullah Mubarak tuan-tuan kemudian pergi ke rumah orang tersebut tanpa diketahui sesiapa. Dia pergi sendiri. Lalu jumpa dengan orang yang hutangkan ni. Dia cakap, awak hutangkan duit kepada pemuda tu? Iya. Berapa duit? 30,000 dinar. Banyak tu 30,000 dinar. Istilah kita sekarang 1 juta ringgit lah tuan-tuan. 30,000 dinar, 30,000 dinar. Okey, kata Abdullah Mubarak, nak tak saya bagi offer deal tuan-tuan? Saya offer deal pada awak. Apa dia? Saya bayarkan, saya lunaskan hutang pemuda tersebut dengan syarat awak jangan bagi tahu sesiapa selagi mana saya masih hidup. Syaratnya apa tuan-tuan? Syaratnya adalah jangan bagi tahu sesiapa kalau selagi mana saya masih hidup. Kalau awak bocor rahasia, batal deal kita. Dia bukan, kalau kita terbalik, nak tak saya bayarkan hutang dia? Nak. Syaratnya adalah you panggil TV, you panggil radio semua, jurnalis semua datang mari ambil gambar, saya serahkan bantuan ni kepada awak. Biar semua orang tahu, atau tak ada yang tahu pun tak apalah, tak payah panggil orang. Kita selfie masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook, biar orang semua tahu, bayarkan hutang orang susah misalkan. Tapi Abdullah Mubarak terbalik. Dia cakap apa? Saya nak bagi pada awak, lunaskan kepada awak, syaratnya adalah jangan tahu, jangan bagi tahu sesiapa. Orang tu pun cakap apa? Okey, saya setuju. Dibayarkan tuan-tuan hutang dia cash 30,000 dinar. Dibayarkan oleh Abdullah Ibn Mubarak. Esok harinya pemuda tersebut dilepaskan daripada lokap, keluar daripada lokap. Dia dengar Imam Abdullah Ibn Mubarak ada di Tarsus, dia pun segera pergi jumpa dengan Abdullah Ibn Mubarak. Pada saat tu Imam Abdullah Ibn Mubarak sudah nak keluar dari Tarsus tuan-tuan. Dia nak tinggalkan negeri tersebut, nak balik lagi ke kampung dia. Dia sudah naik kendaraan dia, sudah naik di atas unta dia, nak jalan lagi bermusafir. Pemuda ni lari kejar Ibn Mubarak. Apabila jumpa, Ibn Mubarak kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata Ibn Mubarak, pemuda, mana saja awak ni? Biasa awak ni selalu sambut saya kalau saya datang ke Tarsus ni. Kenapa saya terjumpa awak berapa hari ni? Pura-pura tak tahu tu. Pemuda itu cakap apa? Saya masuk lokap lah Imam. Ibn Mubarak pura-pura lagi. Kenapa masuk lokap? Punya hutang tak mampu saya bayar. Ibn Mubarak tanya lagi, pura-pura lagi, dia kata apa? Kenapa sekarang awak boleh keluar daripada lokap ni? Dia cakap, ada seseorang yang membayarkan hutang saya. Ibn Mubarak tanya lagi, siapa orang yang bayarkan tu? Saja nak tes. Dia katakan, entah Imam, saya cuma dikatakan ada orang bayarkan hutang saya, terus saya dilepaskan. Tak ada yang bagi tahu siapa orang tersebut. Padahal dia yang buat. Tapi kata Ibn Mubarak, ucapkan Alhamdulillah, sampai jumpa lagi. Terus dia pergi. Ini orang yang hebat tuan-tuan. Hebat tak? Dia tak perlukan ucapan terima kasih. Dia tak pernah ucapkan terima kasih Imam, engkau telah bayarkan hutang saya. Kalau tak engkau, susahlah saya hidup. Kalau kita kan tuan-tuan buat baik, kita buat baik pada orang lain, terima kasih pun dia tak cakap lah Ustaz. Terima kasih pun dia tak kata lah pada saya. Memang kurang ajar dia Ustaz. Kenapa terima kasih pun dia tak cakap? Tapi orang yang macam Ibn Mubarak, saya lebih suka dia tak tahu, saya tak harapkan terima kasih. Kenapa? Saya bimbang kalau dia ucap terima kasih, pahala saya berkurang. Saya bimbang kalau dia tahu dan puji saya, pahala saya berkurang. Kenapa? Kalau nak dapat full payment daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena ikhlas membuat perkara tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda ilmu kita bermanfaat. Betul tuan-tuan. Tanda ilmu kita bermanfaat. Sebab Ibn Mubarak ni tuan-tuan bukan saja seorang jutawan, tapi juga seorang ulama. Beliau tahu macam mana nak invest dengan baik. Betul tak? Beliau tahu investment yang paling banyak pulangan pahala dia adalah
kalau investment hanya untuk Allah dan tak mengharapkan apa-apa balasan pujian daripada manusia, ucapan terima kasih ataupun apa-apa pun daripada manusia yang lain. Nah tuan-tuan, saya pun nak kasih satu lagi cerita inspiring story untuk tuan-tuan perempuan amalkan. Mungkinlah di antara tuan-tuan ada yang nak amalkan perkara ni. Di kampung saya tuan-tuan, dulu saya duduk di Indonesia, di kampung saya, rumah saya ni berhampiran dengan masjid. Rumah saya berhampiran masjid. Kalau saya nak solat berjamaah, tinggal berapa langkah aja sampai ke masjid ni. Saya duduk dan tinggal di situ sehingga usia saya 26 tahun sebelum saya mengembara ke tempat yang lain. Nah, sepanjang saya duduk di sana tuan-tuan, sejak kecil lagi sampai saya 26 tahun, saya selalu dengar cerita ni. Apa dia? Masjid di sana tuan-tuan, dia setiap bulan kena bayar elektrik dan air kan, bil elektrik dan air. Tak ada orang yang tak ada bantuan sama sekali, dia kena cari duit sendiri, kena bayar sendiri bil elektrik dan air, juga bil bayaran untuk staf yang bersih-bersih masjid tersebut. Nah, EJK masjid ni cerita, setiap kali dia pergi ke kaunter nak bayar bil elektrik dan air, selalu dikatakan bil elektrik dan air masjid sudah dibayar lunas. Siapa yang bayarkan? Tak ada yang tahu siapa yang bayarkan. Sampai sekarang tuan-tuan, tak ada yang tahu siapa bayarkan bil elektrik dan air tersebut. Maknanya zaman sekarang ada juga orang yang buat macam ni. Orang yang ikhlas berbuat sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian, dan dia tidak menginginkan apa-apa balasan daripada orang lain. Dia hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau tuan-tuan boleh buat macam ni, sangat baik dan sangat digalakkan. Tanda bahawa ilmu kita insya-Allah bermanfaat, iaitu kita mengharapkan hanya balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak balasan daripada yang lain. Nah, ada juga seorang cucu baginda Nabi bernama Ali Zainal Abidin. Sekali lagi inspiring story yang ketiga adalah Ali Zainal Abidin buat macam ni. Diceritakan apa tuan-tuan? Beliau setiap malam, di tengah malam beliau akan angkat sendiri karung guni yang berisi gandum, istilah kita beras lah sekarang ni. Beliau keluar, kemudian pergi ke rumah-rumah fakir miskin, janda-janda tua yang punya anak atau single mother ni. Kemudian dia diletak saja makanan tersebut di rumah-rumah mereka. Pagi hari mereka akan buka pintu, nampak ada makanan, tapi tak tahu siapa yang bagi. Tak ada yang tahu siapa yang bagi perkara-perkara ni, melainkan selepas Ali Zainal Abidin meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, orang yang mandikan tuan-tuan nampak belakang beliau lebam-lebam. Kenapa? Sebab setiap malam angkat sendiri karung guni tersebut. Dan ketika beliau meninggal dunia, apa yang berlaku? Fakir miskin buka pintu, pagi hari tak ada lagi karung beras depan rumah dia. Baru mereka tahu ini adalah perbuatan siapa? Beliau, cucu baginda Nabi Ali Zainal Abidin. Ini tanda orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Apa dia? Pujian manusia tak penting untuk saya. Yang penting adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih dan syukur manusia tak penting untuk saya. Yang penting adalah ucapan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanda bahawa ilmu kita bermanfaat, kita lebih cinta akhirat daripada cinta dunia. Wah, ini susah sikit nih. Tanda bahawa ilmu kita bermanfaat, kita lebih mengharapkan ganjaran akhirat berbanding ganjaran dunia. Kenapa? Basic ilmu agama tuan-tuan mengajarkan kepada kita walal akhiratu khairun laka minal ula. Betul tak? Akhirat lebih baik daripada dunia. Sekecil-kecil balasan akhirat adalah sebesar-besar balasan dunia. Justru dalam hadis selalu dikatakan raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang kita lakukan tu tuan-tuan, qabliyah subuh yang kita lakukan tu, pahala dia
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal 2 rakaat tuan-tuan sunatnya tak boleh panjang-panjang. Sunat 2 rakaat fajar kalau kita panjang malah salah. Sepatutnya 2 rakaat fajar mesti ringkas. Maknanya seringkas-ringkas solat, pahala dia macam dunia dan seisinya. Apalagi kalau solat yang kita lakukan panjang-panjang, betul tak? Apalagi solat yang kita lakukan tahajud panjang dengan baca satu juzuk dalam rakaat pertama, satu juzuk dalam rakaat kedua misalkan. Ustaz macam mustahil aja buat macam tu, Ustaz. Okeylah, kita baca surah yang panjang-panjang yang kita baca dalam solat kita, pahala dia tentu lebih besar. Kalau solat 2 rakaat fajar yang disuruh kita ringkaskan saja, solat rakaat fajar ni sekali lagi tuan-tuan, kalau mazhab Syafi'i dia katakan jangan baca lebih daripada Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Lalu rakaat kedua Al-Fatihah dengan Qul huwallahu ahad. Jangan panjang-panjang, jangan pilih surah panjang-panjang, kena ringkas 2 rakaat fajar ni. Dalam mazhab yang lain, Imam Malik misalkan, beliau mengatakan apa? 2 rakaat fajar ni kalau sepatutnya adalah baca Al-Fatihah saja, jangan baca surah. Sebab nak ringkas. Semua sepakat rakaat fajar kena ringkas. Kalau yang ringkas saja, ringkas tu dalam berapa minit? Dalam 3 minit lah kan. 3 atau paling lewat pun 5 minit je kita buat solat tu. Yang ringkas pun pahala dia macam dunia seisinya. Dunia seisinya apa maknanya ni Ustaz? Tuan-tuan coba bayangkan, kalau kita punya satu Malaysia, punya kita semua, kaya ke tak kaya? Kaya. Okey, sekarang kalau kita punya benua Asia semua, kaya tak? Tentulah lebih kaya. Kalau kita punya benua Asia sekali dengan Europe dan kita punya seluruh dunia, tentulah kaya sangat, betul tak? Kata Nabi SAW, you punya dunia dan seisinya tu berbanding dengan pahala yang akan kita dapatkan nanti karena melakukan 2 rakaat ringkas. 2 rakaat ringkas lebih baik. Kenapa? Sebab ganjaran akhirat kekal. Ganjaran dunia akan berakhir. Sekaya-kayanya kita akan berakhir dengan kematian. Sekaya-kayanya kita akan berakhir dengan perpisahan dengan apa yang kita cintai. Akan tapi di akhirat, semiskin-miskin kita, kita kekal nanti di akhirat. Tak akan pernah berakhir. Kita akan terus merasakan kebahagiaan. Justru 2 rakaat ringkas lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Betul tuan-tuan? Apalagi ibadah-ibadah yang lain. Justru siapa yang ilmu dia bermanfaat, maka tandanya adalah apa dia tuan-tuan? Dia mengharapkan ganjaran akhirat lebih daripada ganjaran dunia. Dia yakin apa yang Allah ganti bagi di akhirat nanti lebih banyak daripada apa yang Allah bagi dia di dunia. Orang yang yakin perkara macam ni, apa yang berlaku pada hidup dia? Dia akan nampak bahawa setiap musibah yang menimpa dia kecil saja. Kenapa? Musibah yang menimpa kita tuan-tuan selalu membawa pahala berlimpah di akhirat. Syaratnya sabar. Syaratnya syukur kepada Allah. Syaratnya minda kita tetap positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Minda kita tetap positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala hazanin hatta syauqata yashaquha illa kafarallahu bihi khataya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang menimpa manusia, sama ada kesedihan, sama ada kesakitan, sama ada kepenatan, sama ada kerisauan, hatta satu duri yang menimpa, yang menusuk kaki kita, semuanya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita nanti di akhirat. Masya Allah, balasan di akhirat jauh lebih besar. Justru orang yang tuan-tuan, yakin bahawa akhirat lebih baik daripada dunia, musibah tidak membuat dia sedih. Sebaliknya bahkan musibah membuat dia happy.
Ada satu orang tuan-tuan, ini seorang wali Allah, seorang perempuan, hebatnya seorang perempuan ni. Nama dia Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Orang banyak wali-wali di kalangan perempuan. Sebab perempuan ni rajin mengaji. Ya kan? Rajin juga zikir. Mereka sering buat ibadah, masya-Allah. Banyak wali ni bukan cuma laki-laki saja, perempuan pun ramai. Nah, salah seorang wali Allah bernama Rabi'ah Al-Adawiyah, satu hari tuan-tuan, dia tengah berjalan. Apabila dia berjalan, kaki dia tersandung batu. Sampai kuku kaki dia, susah nak sebut kuku kaki itu, sampai kuku ibu jari dia tertanggal tuan-tuan. Keluar darah, sakit sangat kan kalau kuku patah macam tu. Sampai keluar darah, sakit sangat. Orang yang nampak tengok, dia katakan, ih, sakitnya perkara ni, sakitnya musibah yang menimpa awak ni. Apa kata Rabi'ah? Tak, sebaliknya indahnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia tengok bukan sakitnya musibah, tapi yang dia bayangkan indahnya ganjaran Allah nanti, tuan-tuan. Ini ulama, wali-wali Allah yang ilmu dia bermanfaat. Apa yang menimpa mereka, yang ditengok adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan fokus kepada musibah dia, tapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada dia nanti di masa akan datang. Nah, ada lagi seorang ulama tuan-tuan bernama Urwah Ibnu Zubair. Tengoklah para ulama kita memandang musibah macam mana. Saya nak cerita ni sebab ramai di antara kita kalau tertimpa musibah, panik. Ramai di antara kita kalau tertimpa masalah, terus down. Rasa macam dunia sudah kiamat dah. Padahal apa yang menimpa kita ni tuan-tuan, ganjaran daripada Allah jauh lebih besar. Allah nak bagi kita lagi baik. Allah nak bagi kita yang lebih indah. Justru siapa yang ilmu dia bermanfaat, dia tak tengok kepada musibah tu seberat mana, tapi dia tengok ganjaran yang Allah sediakan tu sebesar mana. Ini yang berbeza. Ilmu yang bermanfaat macam tu. Kalau kita mengaji sangat banyak, tapi tetap pandangan kita kepada musibah macam orang jahil, pandangan kita terhadap musibah macam orang yang tak mengaji, maknanya ilmu kita tak bermanfaat. Betul-betul. Sebab ilmu yang bermanfaat merubah mindset kita. Kita lebih pandai sepatutnya. Kita lebih tengok jauh daripada orang yang tak mendapatkan ilmu tersebut. Nah, tadi saya nak bercerita berkenaan dengan Urwah Ibnu Zubair. Urwah Ibnu Zubair adalah seorang ulama tabi'in. Ayah beliau Zubair Ibnu Awam, seorang sahabat Nabi. Zubair Ibnu Awam ni seorang sahabat Nabi, tuan-tuan. Nah, satu ketika Urwah Ibnu Zubair, ulama ni, dijemput datang ke Damsyik. Dia tinggal di Madinah, dijemput datang ke Damsyik. Perjalanan dari Madinah ke Damsyik, tuan-tuan, kira-kira lah, kalau saya dulu pernah pergi dari Damsyik ke Madinah dengan bas 24 jam. 24 jam. Tapi kalau zaman dahulu mungkin 1 bulan naik unta. Unta tak laju kan? Dia langkah satu-satu langkah dia. Nah, Urwah Ibnu Zubair ni tuan-tuan, dijemput datang daripada Madinah ke Damsyik. Dia bawa semua ahli keluarga dia. Ada 7 orang anak. Salah satunya masih usia macam 3 tahun. Masih kecil lagi. Masih baby lagi, 3 tahun. Masih baru jalan, baru boleh berlari-lari. Di tengah perjalanan tuan-tuan, beliau tertimpa musibah. Tiba-tiba kaki dia ada luka. Luka tersebut makin lama makin menyebar, makin berkembang, makin banyak. Apabila jumpa dengan doktor, doktor katakan apa? Ini infection. Awak kena potong kaki ni supaya infection ni tidak menyebar ke jantung. Kalau sampai jantung mati awak. Maka kena potong kaki. Apa kata Urwah? Tak ada solusi lain ke doktor? Tak ada. Potong ke? Potong. Potonglah kaki saya, tak apa. Dipotong kaki dia tuan-tuan. Ketika dipotong dia tak gunakan ubat bius pelali tu, tak. Dipotong ketika dia tengah berzikir. Dipotong, putus, dia tak mengaduh sama sekali, tak katakan aduh ke atau tak.
Lepas potong kaki tersebut, dia ambil. Lalu dia tengok kaki tersebut, dia katakan, demi Allah, kaki ini tak pernah saya bawa ke tempat maksiat satu kali pun. Maknanya macam ucapan perpisahan lah tuan-tuan. Terima kasih wahai kakiku, engkau telah melakukan yang terbaik yang pernah engkau lakukan. Sekarang ini kita berpisah. Dikuburkan kaki tersebut. Perjalanan dilanjutkan hingga ke Damsyik. Sampai di Damsyik, tuan-tuan, dia dah sampai jumpa dengan khalifah. Apa yang berlaku? Anak dia yang usia 3 tahun ni lari ke jalan, terlanggar kuda, mati. Urwah pun urus jenazah dia, lalu kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak mengeluh, dia tak down, tuan-tuan. Musibah bertumpuk-tumpuk kan. Sudahlah, kaki potong, anak pula mati. Dia tak mengeluh sama sekali kepada manusia, tak pernah dia bincang perkara ni satu kali pun. Tapi waktu balik, dia pernah berdoa, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan, tuan-tuan, dalam doa dia dalam tengah malam? Dia katakan, ya Allah, lakal hamd. Ya Allah, terima kasih, segala puji bagimu. Engkau bagi kepadaku 2 tangan, 2 kaki. Engkau ambil 1, engkau masih tinggalkan 3 lagi. Masya Allah. Dia tengok apa, tuan-tuan? Bukan dia tengok berapa banyak yang Allah ambil, tapi berapa banyak yang Allah tinggalkan untuk dia. Dia katakan, apa, ya Allah, engkau telah bagi kepadaku 2 tangan dan 2 kaki. Engkau ambil 1, masih engkau tinggalkan 3 lagi. Terima kasih ya Allah. Betapa banyak nikmat yang engkau bagi kepadaku. Beliau lalu berkata, terima kasih juga ya Allah, segala syukur kepadamu. Engkau bagi aku 7 orang anak. Engkau ambil 1, engkau masih tinggalkan aku 6 lagi. Terima kasih banyak ya Allah. Ini fokus orang berilmu, tuan-tuan. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah bukan ditengok daripada musibah dia. Kadang kita fokus apa? Kita fokus kepada yang diambil, bukan fokus kepada yang masih kita punya. Betul tak? Kita sudah dibagi sehat bertahun-tahun. 70 tahun tak pernah sakit. 1 hari sakit gigi, 1 dunia tahu. 7 tahun, 70 tahun tak pernah kita bersyukur, tak pernah kita cakap terima kasih ya Allah gigi saya sehat, terima kasih ya Allah mata saya sehat, terima kasih ya Allah kaki saya sehat. Ketika sehat, nikmat begitu banyak daripada Allah tak pernah kita ingat, tak pernah kita sebut-sebut, tapi waktu sakit 1 kali terus, itulah yang selalu kita sebut-sebut. Ini maknanya adalah ilmu yang kita punya masih belum masuk ke dalam hati kita. Adapun orang yang ilmu dia masuk ke dalam hati dia, fokus dia adalah kepada apa yang Allah berikan kepada dia, bukan apa yang Allah cabut. Fokus kepada apa yang Allah bagi kepada dia, bukan apa yang Allah ambil. Ini makna bahawa ilmu tersebut telah masuk ke dalam hati dan bermanfaat kepada dia. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, ada juga seorang perempuan lagi, yaitu Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kenal tak Ummu Salamah ni? Ummu Salamah, tuan-tuan, sebelum menjadi isteri Nabi, suami beliau adalah Abu Salamah. Abu Salamah ni sangat baik kepada dia. Mereka berdua telah masuk Islam sejak di Mekah lagi, sebelum hijrah ke Madinah. Apabila hijrah di Madinah, mereka tinggal sebagai satu keluarga, saling cinta mencintai. Satu ketika Ummu Salamah mendengar Nabi berceramah di dalam masjid. Kata Nabi SAW, jika seorang mukmin tertimpa musibah, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpa saya, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lagi baik. Kata Nabi, confirm Allah akan bagi dia yang lagi baik, gantikan dengan yang lagi baik. Jadi doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang tertimpa musibah, misal kehilangan kereta, misal kehilangan rumah misalkan, atau kehilangan apa saja, Allah cabut musibah-musibah tersebut, apa mencabut beberapa nikmat daripada tubuh dia atau daripada hidup dia,
tapi dia ucapkan apa tadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa saya. Ya Allah, gantikan yang lagi baik. Kata Nabi, confirm Allah ganti yang lagi baik. Hilang kereta Myvi, ganti BMW. InsyaAllah lah tuan-tuan. Syaratnya kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ummu Salamah dengar Nabi ceramah macam tu. Satu ketika tuan-tuan berlaku peperangan, suami beliau balik ke rumah dengan luka-luka. Apabila beliau rawat suaminya, takdir Allah apa? Suami beliau meninggal dunia. Kata Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, dia katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa saya ni. Lalu beliau katakan, saya nak cakap gantikan yang lagi baik, ragu-ragu, kata Ummu Salamah. Kenapa ragu-ragu? Siapalah suami yang lagi baik daripada suami saya ni? Menurut Ummu Salamah, tak ada suami yang lebih bertanggungjawab daripada suami saya yang lama ni, yang lebih gentle daripada dia, yang lebih amanah daripada dia, yang lebih sayang daripada dia. Justru dia cakap, saya nak kata, ya Allah gantikan yang lagi baik, saya ragu-ragu. Siapakah laki-laki yang lagi baik daripada suami saya? Ini isteri zaman dahulu tuan-tuan. Isteri zaman dahulu tengok suami, my husband is the best. Kalau zaman sekarang, suamiku Mr. Sotongan. Tapi kalau zaman dahulu, suamiku adalah yang terbaik. Suamiku adalah yang terbaik. Tak ada suami yang lebih baik daripada suami saya pada pandangan dia. Nah, selepas iddah Ummu Salamah habis, iddah dia habis, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq meminang. Apa kata Ummu Salamah? Abu Bakar, minta maaf, saya reject. Kenapa? Awak tak lagi baik daripada suami saya yang lama. Sebab Nabi katakan Allah akan ganti yang lagi baik kan. Akhirnya di reject Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun datang meminang, di reject juga tuan-tuan. Dia katakan sama juga, awak tidak lagi baik daripada suami saya. Kenapa? Allah janjikan yang lagi baik. Tak lama kemudian baru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang meminang. Kira-kira mana lagi baik, Nabi ke suami dia yang lama? Tentulah Nabi yang lagi baik. Akhirnya dia pun menjadi isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi manusia yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi isteri, semua isteri Nabi tuan-tuan adalah mereka pasangan Nabi di dunia, mereka juga pasangan Nabi nanti di akhirat. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau Ummu Salamah tak pernah merasakan kepahitan kehilangan suami, dia tak akan pernah merasakan kemanisan menjadi isteri baginda Nabi. Betul tak? Kadang musibah yang Allah bagi kepada kita bukan Allah nak timpakan kesusahan kepada kita, akan tapi Allah nak bagi yang lagi baik pada kita. Betul tak tuan? Kalau air gelas ni penuh dengan air, kalau kita nak isi dia dengan susu, apa yang kita buat? Buang dulu air tu, bukan? Kita sekarang ada satu gelas air di sini. Saya nak ganti dengan susu. Susu dengan air mana lagi baik? Tentulah susu lagi mahal, betul tak? Kalau kita nak ganti isi gelas ini, cawan ini dengan susu, apa yang kita buat? Buang dulu air tu. Baru kosong, baru kita isi dengan susu, betul tak? Itu juga yang berlaku dalam hidup kita kadang tuan-tuan. Kadang nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala diambil daripada kita bukan karena Allah benci sama kita. Bukan karena Allah marah kepada kita. Bukan karena Allah kejam kepada kita. Tak. Akan tapi adalah karena Allah sangat sayang kepada kita. Allah cabut dulu nikmat ni, Allah nak isi lagi dengan yang lebih baik. Justru orang yang berilmu adalah orang yang selalu ingat bahawa apa yang Allah janjikan lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. Dan kalau kita tertimpa musibah, janji akhirat kita lebih harapkan daripada apa yang kita dapatkan pada sekarang ini. Inilah dia tuan-tuan perempuan sekalian, beberapa tanda
bahawa ilmu kita telah bertambah. Tanda bahawa ilmu kita bertambah, ada 3 perkara yang tadi telah saya sebutkan. Kalau tuan-tuan, ini sekali lagi 3 perkara ini bukan untuk kita menilai orang lain, tapi kita nak nilai diri kita sendiri. Jangan sampai ilmu kita banyak tapi tidak bermanfaat. Yang kita inginkan adalah biar sedikit tapi bermanfaat. Sedikit yang bermanfaat adalah kalau dia merubah diri kita, merubah mindset kita, menambah iman kita dan menggandakan amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa masa saya sudah habis. Kita berjumpa semula insya-Allah pada masa yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam ucapan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.